pengurusan tanah skim kelompok ni berapa ekar tempat? Ni 50 lebih. 50 ekar lebih. Pesertanya 250 lot. 250 lot. Lebih kurang berapa? 1/8 seorang. Lepas tu ada rumah yang mohon rumah SPMB ni tak? Ni SPMB. Berapa orang lulus dah tempat setakat ni? Kat ni yang kita dalam pembinaan ni 6 biji rumah. 6 biji rumah. Tapi yang dah lulus SPMB dalam 24. 24. Akan itu lagi lah, akan bertambah lagi InsyaAllah lah. kalau infra ada ni kita akan cuba minta rumah rakyat faham berperingkat lah. Yang boleh. mana tidak mampu tu. Ada ikasih apa semua. Kita akan mohon rumah RRP dia panggil. RRP. Dia rumah RRP ni dia tak ada bayaran balik kan? Dia percuma ya. Syaratnya tanah tu milik dia lah. Ya dah ada geran atas nama dia lah. Rasa tak ada masalah dah. Kebanyakan geran dah keluar dah semua. Kalau ni jangkaan bila mula duduk kan? Nak infra apa semuanya. Kalau dah kita untuk buat masukkan elektrik dengan air lah. Maknanya lewat-lewat awal tahun depan boleh duduk dah ya. Kalau siap semua lah. Sebab golongan muda ni dia rumah sewa pun mahal kan. Dia orang ada peluang ada tanah buat rumah SPMB ni. Lebih kurang 300 bulan lah. Okey lah tu. Awal-awal muda-muda lagi dah ada tanah ada rumah tu asas dia. Orang kampung. Khususnya orang penduduk kampung Teluk Ira lah. Rancangan tanah kelompok seluas 50 ekar ini akan menjadi perkampungan tersusun baru menghubungkan kampung Teluk Ira dengan Bacap Payapulai. Untungnya memiliki rumah 3 bilik, 2 bilik air dengan tanah seluas kira-kira 1/8 ekar ini yang hanya berharga RM70,000. Tolak subsidi kerajaan sebanyak RM20,000 bermakna pemilik hanya perlu membayar RM50,000 sahaja dan boleh pula dibayar secara ansuran sebanyak RM300 sebulan. Jadi murah kan? Sudah tentulah lebih baik daripada menyewa. Jadi kepada pemilik lot RTK ini, khususnya orang-orang muda yang belum memiliki rumah sendiri, ayuh bersegeralah memohon.